Hello, Assalamualaikum guys. Kami berada di Kuantan sekarang ni. Bertolak pukul 2 lebih tadi. Okey je dah. Kita nak buat apa kat Kuantan ni? Ada apa? Ini kepala dia. Kepala dia. Kita akan buat? Kepala. Ni kepala dia. Ya, hari ni kita ada program derma darah. Di samping kita ada bual bicara sesi ilmu bersama Ustaz Azli di Musola Raudah, di mana ini adalah musola yang baru dan dibangunkan di atas sumbangan orang ramai. Dah bertahun-tahun Ustaz Azli dia selalu usahakan dan selalu ada dekat TV Hijrah, dan sekarang ni dia tengah bangunkan pula madrasah dekat sebelah saja. Sambil tu hari ni kita nak mengimarahkan buat pertama kalinya diadakan kempen derma darah bersama Pusat Darah Negara, dan kejap lagi kita akan pergi sana. Alright. Okay guys, aku nak bagi tahu korang. Okay, kita sampai ke Kuantan pagi-pagi ni. Kita cari kedai nak breakfast. Tiba-tiba kita jumpa satu kedai. Saya pun lama dah tak masuk area sini. So, ni nampak ni. Kedai ni berada di jalan apa ni? Jalan apa ni? Jalan besar. Dekat jalan besar Kuantan. Ni. Kedai dia macam ni. Dia style vibe lama-lama kan kita. Kuantan Pickers, kedai kopi. Style macam ni. Sebelah kedai Serbadika. So guys, nak cari apa? Nasi dagang, nasi lemak, macam-macam lah di sini, nasi lauk semua. Lama-lama semua. Jom kali. Jom ke tengah hari je lah. Kita ambil video semua sini. Ni. Okey. Alright. Akak, terima kasih ya. Okay bang, jumpa lagi ya. Safe journey ya bang. Hati-hati membantu ya. Hai. Thank you untuk datang. Okey. Ni apa pula ni? Habis. Okey guys, sekarang ni kita menuju ke musola. Okay. Tadi kita makan dekat Kuantan Pickers, kita breakfast. Kuantan Pickers memang top kat sini. Dulu kalau kita ride memang rider-rider suka makan itu. Dan the best, dia banyak kuih tradisional yang sedap-sedap. Apa dia? Yang kau kejut kenapa? Tiba-tiba. Apa itu ya? Itu kau agak aku buat apa? Ada. Okey guys, stay tune. Kita jumpa kat sana. Yes. Okay guys, kita dah sampai dekat musola ni. Lepas tu ustaz pula ajak kita makan dekat sini. Breakfast lagi guys. 2 kali breakfast. Roti bakar berserah. So, kita breakfast kali kedua. Lepas makan dan makan. Okey. Kita bersama ustaz. Ini rajin vlog. Ya. Boleh scan QR untuk ojek. Okay guys, kami makan dulu. Okay, stay tune. Sekejap lagi kita sambung. Yeza. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai di musola. Kita dah sampai bang Ya, inilah dia Musola Raudah. Kalau siapa yang selalu tengok Ustaz Azli sama ada di TV3 ataupun di TV Al Hijrah, setiap hari Ahad TV Al Hijrah, Assalamualaikum subuh, dia selalu cerita tentang Musola Raudah ni yang daripada surau kayu. Sekarang dia bangunkan, dan ini kebanyakannya adalah hasil sumbangan orang ramai. Dan inilah dia musola, dan sebenarnya sekarang ni Musola Raudah sedang bangunkan satu lagi madrasah, dah hampir siap. Tak jauh dari sini katanya, mungkin ada masa nanti kita nak melawat. Alright. So inilah kali pertama saya dapat ziarah Musola Raudah. Mari. Okay guys, jom kita round-round musola Raudah. Assalamualaikum. Dinding ni. Ustaz tak nak buat ni. Umrah. Saya memang nak pergi belah satu. Oh, belah satu saya pergi nak Bandung pula. Belah satu tak boleh lah. Nak pergi ke? Nak pergi nak buat. Boleh?
Boleh? Saya beritahu pada agensi. Boleh? Boleh? Kita boleh. Kita ambil je tahu ni. Boleh. Boleh tak? Sama. Dengan ada umrah. InsyaAllah. Naik? Naik? Oh, saya rindu. Last saya pergi 2 tahun depan. Ini saya minta dia orang arrange kan. Saya itu pun ada satu travel agency tu, Travelnia dia panggil. Dia bawa saya. Jadi lah, itu pun dia bawa ada tak ramai orang, ada 20 lebih ke? So, 20 memang seronok lah jaga. Mana Ida pergi? Di dalam surat tandas. Oh, toilet. Kan tandas ni orang kata ke hotel tak tahulah. Eh. Okay. Jarang kita Yo. masuk pergi masjid, kita tengok tandas dia dulu. Wow. Okay, yang penting tengok dinding ni. Kalau siapa biasa pergi Masjid Nabawi, pergi umrah, Tandas dia. corak dia dengan keadaan ni. Kalau selalu ambil wuduk kat Masjid Nabawi yang turun bawah kan. Inilah dia, dinding dia. Baik semayang. Memang dapat vibe dekat sana. Bersih dan modern. Oh, kalau nak mandi shower, kalau misalkan musafir datang sini nak berhenti. Ada shower siap. Ada shower. Lebih baik dari R&R. Siap shower complete. Cantik. Dari. Sini. Oh, yang tadi angkat phone tadi ya. Ya. Ini Puan Faizah. Yang ada urus-uruskan ni dia lah. Oh, Dia okey. jaga jadi admin kita. Okey. Hello. Oh, asal. Oh, puasan. Macam mana? Perjalanan? Ada air-airnya kan? Tak ada. Dah kering dah semua. Saya orang lain bawa kereta, saya okey. Sebab saya tak suka tidur. Oh, balik syuting. Yelah, I tu kan tengok jalan. Habis syuting malam balik pukul 12 lebih. Pukul 1 lebih dah bangun dah. Ingat kan saya. Baru nak ajak ni pakai hidung kat. Saya dah berselidung tadi, tak payah berlindung. Oh, dia kata Al-Bukhari, lari kan. Ya. Tapi ni design ni pun saya. Design ni kita beri idea. Lepas tu apa arkitek draw. Bagus. Tapi sebenarnya dia selepas pada dia draw semua. Dia dah buat submit ke MBK, banyak lagi kita tambah. Tambah So tambah dengan sikit. ada kita punya ada project manager sini. Banyaklah yang dia buat apa dia punya. Kalau bawa mak saya senang lah, dah ada tanda OKU. Ya, ada. Kita dah buka tak? Ni yang lelaki. Nak masuk tu bilik. Tadi Ustaz nak bilik jenazah. Tapi kita tak settlekan lagi tempat pemegang. Oh, ya, dia kena ada problem. Ustaz dah buat sini. Belum lagi ni bilik jenazah. Ada tempat Cantik. kenderaan ni. Dah digunakan ke? Belum lagi. Tak tahu tabung. Oh, bilik pengurusan jenazah guys. Apa mainan budak sejak malam main ni. Budak main ni. Oh, memang ada. Sewa ada. Jadi tak payah pergi bandar lah main kat sini je. Bayar RM5 je. Mana? Area mana? Ni belakang depan tu tepi tu. Dia buat kat depan ada Pergi kat kemah tu. depan. Ada sambutan? Setiap malam ada budak main. Tapi kalau RM5 lagi ceramah sekali main. Tapi macam pengurusan jenazah ada orangnya dah. Ada. Cuma kita belum guna lagi nampak. Barang dah sampai. Kalau ada ni nak order, booking. Tak apalah, lambat insyaAllah. jangan lagi. Dah Bagilah. dah tadi sebut neraka pun semua tak je dia. Latah tadi. Dengar bunyi telefon. Tak call dia bersilat lah kereta dia. Dah habis. Tak. Lagi? Tadi tak kunci. Kuliah subuh tadi. Tadi dalam ni. Ada. Tadi siapa subuh ni? Saya kat lain, saya kat luar. Oh, Ustaz luar ni di sini. Masih lain. Hari Sabtu. Ahad ni ada subuh. Dengan Kak Zila Jali. Oh, okey. Okay guys, ini view apa? Musollah ni yang baru siap. Alhamdulillah untuk kemudahan tempat wuduk, tandas lelaki, tandas wuduk, tandas OKU, tandas wanita, wuduk, pengurusan jenazah semua ada. Inilah sahabat Ustaz Azmi kita. Ni kau. Tunjuk sikit. Bersama dengan Saya ini Ustaz Dipu. ini Ustaz kita dalam Ni dah pelakon begini. kita. Tapi Ustaz tak bawa tamu ni. Bersama pelakon hebat kita Azharani. Oh, Azharani. Kartun ni. Ni sana lagi. Ida Mu'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama pelakon hebat kita Ida Mu'i. Alhamdulillah dah sampai juga kat sini. Saya Ibu nak Saudara datang Arani. tak je? Ini sini orang hebat kat sini siapa lagi tak kenal kita. Hebat kat sini. Okey, jom silakan. Ustaz dah ada.
Ustaz, mana divider saya? Okey, dana diperlukan. See? Oh, masjid. Oh. Bismillah. Upah tu orang Indonesia apa tu? 70,000 Oh, cantik ya. sahaja. Ustaz, benar ni tak? Ah. Ini macam masjid kat Jordan. Saya pernah singgah kat Jordan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cantiknya. Kapet ni bulu kambing. Bukan kapet yang presiden ni, bukan. Memang bulu kambing. Dia kalau kita test, kita bakar daripada ada sini ada seorang pembekal kapet yang banyakkan dengan bahan anti. Buat Dia alasan kapet. Rasa yang apa dazrin ni. Oh, Test Nazrin. dengan bakar dengan lighter. Kalau yang sintetik tu bakar. Yang ni dia macam bulu dia bakar. Dia tak merebak. So, memang tak bakar sikit. Ni pun daripada Al-Azhar. Tak, Bukan. bulu kambing. Bulu kambing. Bulu kambing. Habis minyak ni. Ini design apa? Design saya dia belajar seni. Kalau kat sini kata macam tak. Cantik guys. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ustaz cerita. Ini Asmaul Husna ni 3 orang daripada Tiga orang Indonesia. Ya. 3 bulan. 3 bulan eh. Siap. Dia mall dia buat kat bawah, Mhm. dia cat kat atas. Oh. Tak ada lampu belakang tu, tapi lampu dia bawah tu menyuluh dia warna yang digunakan tu. Oh, cat ni di cat tu. atas. Ya. Tu naik. Cat kita cat pada kubah. Kubah tu daripada Macam mana dia dongak cat ni? staging. Bagai atas. Saya minta satu tinggal, saya nak touch lah, final touch. Tapi bila last tu dia tinggal satu Al-Haq ke apa gitu lah. Atas sekali saya tengok, alah tingginya, gaya tak apalah, korang pun habis lah kata. Pakai folding tu lah. Ah. Tinggi tu Ustaz. Oh, yang tu kalau buat yang atas atas ni macam ni tak rumah. Ya betul. Ini berapa lama nak siap? Ini 3 bulan. Ini saja. 3 bulan. Yang tu, asal ada 3 bulan. Tapi tengok dia punya simetri dia. Kecil, besar, tak ada lagi sikit pun. Ya. Memang dia Wah, nak cantiknya. Dia daripada Indonesia tapi dia buat projek kat sini. Sebab tak ramai orang boleh buat macam ni. Jadi dia ambil projek ni, lukis rumah. Selalu kalau kita kat Jordan dia pakai mama. Dia buat cat gitu. Mama tinggal kat situ. Ya, kita kat mana? Solat? Tak. Dekat pelindung perdana. Pelindung perdana. Jalan nak ke Besrah. Cantik guys. Ini 3 bulan untuk buat semua ni. 3 bulan. Oh sini kan. Oh, sini depan ni. Assalamualaikum. Menara. Ya, ber. Dari pekan ni. Oh, sekarang banjir okey dah. Oh. Tu tengok dalam paper macam teruk kan. Jalan ke sini okey. Lalu kau ni ke Padang kan, lalu kau Tanjung Lumpur kan. Kalau ikut di Usah tak pernah tak? Oh, dia kat Tanjung Lumpur. Dia Tanjung Lumpur. Nak gambar dah tu. Boleh. Saya ambil gambar. Alah, dia lah yang paling tepat sekali lah. Ampun. Impian beliau menyimpan impian untuk datang ke Mushola Ar-Rawdah. Kerana seingat saya bermula daripada saya adakan slot bersama dengan artis,
Saudara Azhar pada ketika itu dah lama sebut nak datang, tapi jadual dia kau tengok, jadual dia penuh. Ini pun datang sekejap, pukul 2 pagi tadi kan, betul lah daripada KL habis syuting, datang kemari, baik nak balik sebelum nak syuting lagi. Itulah kerja pelakon menggali sibuk jadual dia. Jadi Alhamdulillah hari ini kita tajuk pun memang scam bahagia atau scam derita. Maknanya kita nak cari dalam hidup kita ni bahagia ke nak cari derita. Manakala kita nak cari bahagia dalam hidup kita ni, kita nak scam apa yang kita nak buat untuk dapat bahagia. Dan kalau nak derita ni mudah je, kita scam. Istilahnya mudahnya scam, macam Ustaz Mahdi scam tu, derita dalam hidup kita insya-Allah. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni semua orang kalau tanyalah, tak ada orang yang tak nak hidup bahagia. Semua orang nak hidup bahagia. Ya, pendapatan dia kecil pada ketika itu, dia punya kita kata apa, overhead dia atau dia kata apa, dia punya apa kita panggil dia punya kos saraan itu tak setinggi dulu. Kita tak tahu. Itu Allah yang mengurniakan. Jadi kenapa Imam Ghazali kamu dengki dan kamu rasa tak puas hati dengan sesuatu yang Allah beri? Bila kamu tak puas hati pada apa yang Allah beri pada seseorang, sama ada apa saja, rumah besar, kereta besar, isteri ramai, tak kisahlah apa saja, kenapa kamu dengki pada dia? Sebab itu Allah bagi. Bila kita dengki pada dia, seolah-olah kita tak puas hati pada Allah yang Ar-Razzaq, yang Maha memberi kepada hamba-Nya yang tertentu. Jadi bersabarlah dan berusahalah, insya-Allah Allah akan memberi kebahagiaan pada kita. Dan bahagia itu bukan hanya pada wang ringgit, bukan hanya pada kebendaan yang Allah beri, tapi kadang-kadang kita tak sedar yang bahagia itu ada dalam hati kita, cuma kita tak keluarkan saja. Mungkin bahagia itu akan datang semudah tersebut. Alhamdulillah, syukur Allah beri ini pada aku. Okey, Azan dah nampak dah gerak pada dia. Nampak, kejap lagi dia cakap, agak dapat dengar sebab sejauh saya mengenal Azan ni memang seorang yang kadang-kadang kita nampak pelakon ni dia macam dalam TV jahat kan, geram tengok nipu aja ustaz. Nah, mula-mula tengok kecil besar tengok dia mula masa mula dengan saya tu, ini ustaz nipu ni. Rupa-rupanya tidak semua begitu. Kadang-kadang saya melihat, sejauh saya mengenal kawan-kawan di kalangan artis yang duduk sekali dekat rancangan TV ni, kadang-kadang saya tengok ada setiap orang ni ada amalan masing-masing. Yang saya tak mau cerita lah, sebab biar saya simpan. Ada yang amalan dia suka bersedekah, ada amalan dia suka baca Quran setiap kali lepas solat, ada amalan dia suka pergi ke masjid, macam-macam amalan. Ada yang amalan yang suka infak dalam amount yang besar, macam-macam rupanya. Jadi jangan mudah kita sangka buruk pada orang yang nampak di luarnya macam buruk. Ini apa pula kita bersangka buruk pada orang di luar macam Pak Haji, macam Cikgu Aizam, yang memang kita nampak orang yang soleh. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku bagi kita. Jadi Azhar mungkin boleh respon sikit tentang kebahagiaan ni, sebab kadang-kadang kita mencari bahagia, terlupa bahagia itu ada dalam diri kita. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan, Haji, Hajah, tuan-tuan sekalian, pertama sekali alhamdulillah, syukur. Inilah kali pertama saya dapat setelah lama menyimpan impian untuk ke Musola Raudah ni, mengenali Ustaz Azli di rancangan Assalamualaikum Subuh di TV Hijrah. Rupanya popular Ustaz ni. Di Kuala Lumpur dah popular. Saya sampai sini lagi popular. Kedai makan tegur dia. Dan seronok saya dapat menjejakkan kaki ke Musola Raudah ni. Satu, melihat keindahan dia, keduanya kekaguman saya terhadap sejarah pembinaan Musola Raudah ni. Banyak cerita saya dengar daripada Ustaz, dan dia tak pernah putus asa berjuang untuk mendirikan masjid yang tersegam indah ni, yang hari ni dapat kita duduk di dalamnya. Dari sebuah impian sehingga menjadi sebuah masjid yang akan digunakan sampai bila-bila oleh berbagai generasi, InsyaAllah. Dan saya rasa ini juga bertepatan dengan topik yang kita nak sembang hari ini tentang kebahagiaan. Ini mungkin kebahagiaan yang Ustaz tu cari di dunia, dan mungkin juga kebahagiaan ini akan mengiringinya ketika di akhirat nanti, insyaAllah. Dan ini yang sangat menarik, yang sesuatu yang kita dapat tinggalkan sebelum kita bersama
dengan bercinta kita nanti. Dan ini satu yang saya sangat cemburu sebenarnya dengan Ustaz. Kalau saya ada kemampuan macam ni, tapi mungkin dengan tersenggamnya musola Ar-Raudah ini akan membuatkan kita sendiri pun berazam untuk apa yang kita boleh buat sementara hayat yang ada ni, yang Allah dah bagi ni, terutamanya saya lah yang masih muda di depan saya ni dah boleh macam mak-mak saya dah nampaknya kan, mungkin lebih berpengalaman dari saya, dah tentu lebih jauh asam garam hidupnya kan. Jadi inilah dia Masjid Ar-Raudah ni. Saya ucapkan banyak-banyak tahniah kepada Ustaz dan juga pengurusan masjid, dan semoga kita sama-sama terus mengimarahkan Masjid Ar-Raudah ni seronok, dan saya rasa saya nak datang lagi insya-Allah. Dan ada beberapa sentuhan yang mengembalikan nostalgia, terutamanya kalau kita pernah pergi umrah, macam di tandas saja pun dah ada nampak vibe-vibe Masjid Nabawi dia. Sangat cantik, pandai arkitek dia. Di atas ni dengan saya nasib baiklah solat kita kena pandang ke bawah kan. Kalau pun solat pandang ke atas, jangan pandang ke atas je. Lagi cantik dekat atas ni kan. Asmaul Husna dia ni. Indah. Baik, bertepatan dengan topik kita tentang kebahagiaan ini, sebagai orang yang mungkin lah, saya pun tak adalah muda sangat, lagi beberapa bulan. Sebenarnya saya pun tak bermuda sangat. Saya lagi beberapa bulan lagi semua saya dah nak jejak umur 50 sen dah. Nampak je macam muda lagi, mungkin lah. Tapi sebenarnya saya dah nak 50 dah. Bulan 1 ni umur saya dah 50 dah. Jadi saya dah mula terfikir apa yang saya dah buat sepanjang umur saya ni, dah setengah abad ni, apa yang saya dah buat, apa dosa yang saya belum betul-betul sucikan lagi, dan apa yang akan saya tinggalkan di hari kemudian kelak. Dan kebahagiaan sebenarnya macam Ustaz kata tadi adalah sangat subjektif. Kadang-kadang kita selalu membandingkan, kita rasa kita ni kurang bahagia, kita rasanya kita tak cukup. Itu sifat normal yang ada dalam diri manusia. Sebagai seorang manusia, kita selalu dijentik, dinakal-nakalkan oleh syaitan, iblis yang katakan kita ni tak bahagia. Sedangkan macam Ustaz kata, kita kena lihat apa yang ada dalam diri kita, bukan membandingkan dengan orang lain. Normalisasi diri kita ni suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin sedikit saya nak kongsikan pengalaman saya mengembara. Saya ada beberapa aktiviti mengembara seperti mendaki gunung. Saya pernah mendaki gunung di Nepal, itu laluan ke Gunung Everest, Ustaz, di Everest Base Camp tu. Ketika saya naik flight daripada Kathmandu menuju ke Lukla, iaitu adalah, kalau kita Google, di Lukla tu adalah lapangan terbang paling bahaya di dunia dikatakan, kerana landasan dia terlalu pendek dan di depan dia gunung. Dan ketika saya turun dekat situ, saya nampak airport yang kecil saja. Di atas bukit tu anak-anak dan penduduk-penduduk kampung semua macam tengah tunggu tengok kapal terbang. Don sini tengok. Rupanya itu aktiviti dia orang. Itulah hiburan dia orang. Sepanjang penduduk dekat situ, dia orang susah nak naik. Saya naik flight tu lebih kurang dalam 20 minit saja, 30 minit daripada situ ke Kathmandu. Kalau dia orang nak berjalan pergi Kathmandu, memakan masa selama 8 hari merentasi gunung ganang. Jadi satu kekurangan duit. Tetapi mereka bahagia, mereka sorok, mereka bersorak, mereka bertepuk tangan bila nampak kapal terbang pergi dan turun setiap hari. Itu kebahagiaan yang ada pada dia orang. Kita pula rasa kesian. Dia orang tak. Itu bahagia dah pada dia. Dapat lihat dia tak perlu naik pun. Dan di atas gunung tu, sepanjang perjalanan saya 12 hari menuju ke Everest Base Camp, saya menempuh beberapa kampung di atas pegunungan. Memang ada kampung. Dekat kampung tu ada sekolah, ada kedai, ada apa semua. Dan segala barang-barang dibawa ke kedai tu adalah dipikul daripada bawah. Ada yang menggunakan tenaga manusia, ada yang menggunakan yak. Yak ni adalah sejenis lembu yang duduk di pegunungan, yang berbulu besar kan. Dia panggil yak. Jadi yak ni yang angkat tongges dan apa semua. Ada sekolah dan sebagainya. Kita pun cakap, ya Allah, kesiannya budak-budak ni kena duduk sini. Bila masa nak pergi kedai, dia tak dapat apa macam kita. Dia orang tak dapat merasa nikmat naik basikal pun. Sebab kat gunung nak naik basikal, macam mana nak kayuh? Belum cerita pasal motor, kereta. Kita kat sini sibuk dah ada kereta. Nak beli kereta yang lagi bagus lagi, nak beli motor yang lagi bagus lagi. Sentiasa tak cukup. Kita rasa kereta kita dah bagus, tiba-tiba esok jiran sebelah parking kereta lain pula. Cantik pula kereta dia ni, panjang pun. Kita pun dah sibuk berangan nak kereta macam dia. Di sana mereka tak perlukan benda-benda macam tu.
Dia tak perlu fikir loan kereta, tak perlu fikir nak ambil loan motosikal. Tetapi mereka mencipta kebahagiaan. Kebahagiaan mereka tersendiri apabila semangat kejiranan dan semangat kekeluargaan itu menjadi semakin mudah dan erat. Kerana itulah dia yang ada. Mereka dah tak perlukan internet, tak perlukan Astro ke dekat rumah nak kena tengok sentiasa rancangan TV semua. Mereka mencipta kebahagiaan mereka. Saya tengok budak-budak sekolah setiap hari pergi sekolah. Masa kami nak berdaki, diorang potong kami. Budak-budak sekolah berlari sambil menyanyi dalam bahasa Nepal je lah. Seronok, happy sangat dia pergi sekolah. Teringat pula zaman dulu kan, saya sekolah dah lah naik kereta arwah abah apa semua ambil. Nak pergi masuk dalam kereta pun lihat. Sampai dia kena subit baru masuk kereta nak suruh pergi sekolah. Mereka berlari dan menyanyi setiap hari, mendaki dan turun balik ke rumah, dan sangat jauh. Saya tersentuh dekat sini. Kita rasa dia orang susah, pada mereka senang, mereka bahagia cara hidup mereka. Mereka hidup kat situ dan beranak pinak pula di gunung tu. Yang itu sangat-sangat mengisahkan saya. Pengalaman mengembara saya lah. Itu yang saya katakan, saya setuju dengan apa yang Ustaz kata. Kebahagiaan itu sangat subjektif. Sebab saya letakkan diri saya, kalau sebab kita dah membesar kat Malaysia ni daripada kecil sampai ke umur sekarang ni, saya rasa okey, ini tak cukup, perlu ditambah baik dan sebagainya. Tetapi di sana mereka dah ada tu dan mereka menerima seadanya. Masa isu COVID dekat Nepal di atas gunung tu, dia tak fikir dah pasal nak kena pakai mask ke apa semua. Udara dekat sana sentiasa bersih. Sentiasa bersih, tak ada asap, tak ada apa semua. Jadi mereka dapat kelebihan yang sebenarnya kita tak ada. Kita boleh cipta dekat rumah pasang aircon besar berapa horsepower pun, mereka tak perlu. Mereka ada semua tu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah mensyukuri apa yang kita ada. Itu yang saya dapat belajar dalam apa yang Allah tunjukkan. Dan kita melihat dan menerima dengan hati, bukan membanding-bandingkan segala apa yang kita ada. Kadang-kadang kebahagiaan kita ni kadang-kadang sering diuji, ya. Macam kita rasa kita dah memiliki segala-galanya, kita dah bahagia daripada orang lain, tetapi itu bukan kenikmatan, itu adalah ujian sebenarnya. Supaya, kerana bila kita diberikan dengan segala kelebihan, kita sebenarnya sedang berdepan dengan pintu-pintu kesombongan. Dan pintu-pintu kesombongan itu sebenarnya yang paling bahaya. Dan saya selalu ingatkan diri saya juga, kadang-kadang saya juga terjebak ke situ. Saya rasa ini kejayaan. Saya rasa diberikan kejayaan, diberikan macam beberapa pengiktirafan, saya rasakan itu berjaya. Even saya naik gunung, ada sekali pada tahun lepas saya pergi ke Nepal juga, di sebelah Everest Base Camp tu, kawasan yang lebih tinggi. Pertama kalinya Allah beri saya ujian, saya tak mampu naik ke atas puncak. Saya dah 12 hari berjalan, dah sampai ke base camp dengan cuaca sejuk di bawah minus 25 masa tu, dengan angin ribut. Saya tak boleh naik ke atas. Jadi saya kecewa. Kita dah belanja, dah simpan impian lama, belanja wang ringgit, tenaga dengan training dan sebagainya. Saya cakap, kenapa saya tak boleh naik atas? Saya sihat, tapi keadaan cuaca, sesuatu yang kita tak boleh kawal. Allah bagi, Allah yang turunkan cuaca tu, tiba-tiba ribut, segala tali-tali tempat kami berbaut dalam ais. Jadi kami tak dibenarkan untuk naik ke atas. Saya rasa ruginya bila lagi saya nak dapat naik ke situ. Tetapi bila saya dah balik, masa saya naik helikopter, masa balik naik heli, saya terfikir balik. Besoknya saya dengar ada pendaki yang meninggal dunia dekat atas kerana kesejukan, kerana ni. Saya rasa inilah nikmat yang Allah nak bagi. Saya ada mak yang sedang uzur di rumah. Allah nak bagi saya untuk pergi lagi, teruskan kewajipan saya untuk boleh jaga mak saya dan sebagainya. Dan kemungkinan bila saya melangkah naik ke atas tu, sebab orang naik gunung ni, bila dia kata okey, gunung ni yang paling tinggi dia naik, besok dia nak naik lagi tinggi lagi, naik lagi. Kepuasan tidak pernah ada. Jadi Allah nak rehatkan saya punya rasa sombong tu, supaya saya jangan bongkak dan sombong, ya. Oh, aku dah mampu naik ni, aku nak naik lagi tinggi, naik lagi tinggi. Bila saya nak bersyukur dengan dia? Bila saya nak berterima kasih dengan dia? Bila saya nak lihat diri saya yang saya ni dulu untuk naik gunung, saya tak pernah bermula dari atas, saya mesti naik dari bawah. Saya kena rendahkan balik ego saya. Bukan tentang tinggi gunung tu yang saya kena fikir. Saya kena fikirkan tinggi ego saya.
Masa tu bila saya tak dibenarkan naik, saya kata tak, kita boleh naik lagi, kita boleh cuba lagi, kita boleh lawan lagi cuaca ni. Ego saya dah syaitan dah mula mengacau saya masa tu. Jadi bila saya di dalam heli tu, saya terfikir balik, oh Allah dah bagi warning sebenarnya. Jadi itu satunya. Dan kita seharusnya bahagia dengan cara kita. Kita harusnya bersyukuri nikmat apa yang kita ada, lihat apa yang kita ada, hargai nikmat tu dan kongsikan nikmat tu. Cara kita nak menghargai, jangan kita sendiri-sendiri. Saya contohnya dalam derma darah, saya selalu kata kita kongsi nikmat kesihatan. Dulu sebelum saya pandai derma darah, saya selalu kata saya cemburu tengok orang boleh berinfak, derma sebagainya dengan kemampuan kita berbeza-beza. Kita tak ada kemampuan harta macam orang lain, boleh belikan mak bapak kereta dan sebagainya. Kadang saya cemburu ada anak-anak boleh buat macam tu, belikan banglo kan. Kita tak mampu. Kita belum sampai ke peringkat tu, kita tak mampu. Tapi sebenarnya perasaan tu datang bila saya melihat orang lain. Saya tak melihat diri saya. Sehinggalah saya menjaga arwah abah saya masa tu, dia sakit kanser di hospital. Dan saya lihat ada keluarga di depan tu yang perlukan bekalan darah. Dan masa tu ahli keluarga dia sendiri tak mampu nak ada bekalan darah sebab masing-masing kita ada penyakit. Jadi ada yang kecil manis, ada apa semua tak boleh. Dia tak layak lah untuk berdarah. Jadi dia frust tunggu bekalan darah, dan bekalan darah masa tu tengah putus. Jadi terpaksa tunggu turn yang lama. Jadi mulalah saya fikir kan, aku ni sihat, kenapa aku tak pergi derma darah? Dan saya pergilah pusat darah negara, saya tanya, saya layak berderma, saya boleh. Rupanya dia kata, sekali saya berderma, saya boleh bantu 3 nyawa. Satu beg darah tu boleh bantu 3 nyawa untuk teruskan kehidupan. Pesakit thalassemia, pesakit kanser, orang aksiden, yang beranak Caesar, semua boleh gunakan itu. Jadi dia kata, ini nikmat yang saya boleh kongsikan. Nikmat kesihatan tu dah lama ada pada saya. Dan saya kena buat sebelum saya nikmat tu ditarik. Bila dah start sakit, dah ada gaut, dah ada kecemanis, dah ada 3 serangkai, macam-macam semua tu, dah macam-macam bersalah dalam badan, kita dah tak boleh buat apa dah. Jadi sementara ada ni yang kita nak gunakan, rupanya itu pun umur saya masa tu dah 30 lebih dah. Kenapa saya tak buat dari awal? Jadi kat situ sebenarnya Allah dah ingatkan saya. Bagusnya saya dapat ke hospital hari tu untuk tengok keadaan tu. Jadi saya mau faham. Bila dah faham, kita tak buat, maknanya saya sombong. Jadi saya cuba ni. Dan saya cuba ajak yang lain. Dan Alhamdulillah sekarang ni kesedaran berderma darah tu makin ramai yang sudi berderma darah. Sehinggalah hari ni Ustaz Azli juga kata, Azhan buat di masjid ni. Dan Alhamdulillah hari ini kita berterima kasih kepada Pusat Darah Negara di Pekan Pahang sanggup datang ke sini untuk derma darah mobile. Dan kita harap mana siapa yang layak derma nanti boleh sama-sama insyaAllah. Jadi faham kan, bila kita derma darah kadang-kadang saya dapat mesej daripada ni, saya tak tahu ni anak saya ni kanser lama dah, anak saya thalassemia, setiap beberapa minggu dia kena ambil bekalan darah. Saya berterima kasih kepada siapa saja, sebab kita tak tahu di darah siapa kita ambil. Saya sendiri pernah kemalangan motosikal. Saya ini pernah sampai sekarang ni dah ada besi 2 biji dah. Jadi masa kemalangan dan masa pembedahan, saya pun dimasukkan 3 beg darah. Saya pun pernah menerima darah. Saya tak tahu dia sedang berterima kasih kepada siapa, sebab saya tak tahu siapa penerimanya. Tetapi inilah antara mungkin saham yang kita boleh beli sementara kita ada di dunia ni. Wallahualam insyaAllah. Jadi itulah yang saya dah boleh kongsikan Ustaz. Seronok mendengar sesuatu daripada seorang yang kita lihat dia begini tapi rupanya begini lah. Begini tapi rupanya begini. Putih rupanya. Kita ingat dia suka scam orang, tapi rupa-rupanya suka bantu orang lain. Bukan senang 2 minggu sekali Saudara Azhar ni akan derma darah putih kan, platelet darah kan, terutamanya bantu mereka yang penyakit denggi semua. Jadi cuba bayangkan pengorbanan, kita kata perjuangan beliau untuk memastikan orang lain hidup. Itu satu perjuangan dan juga satu infak yang kita tak perasan. Mungkin kita nampak infak dalam bentuk bagi duit,
bagi tenaga kita, tapi rupa-rupanya infak dalam bentuk menyumbangkan darah kita. Dan nampak situ seolah-olah macam tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak nampak. Sebab bila kita beri darah pada pusat darah, tak tahu siapa pun yang akan terima. Mana lillahi ta'ala sampai dapat, alhamdulillah, dengan izin Allah boleh jadi dia sihat. Boleh jadi walaupun dia masuk darah kita, dia pun tak banyak umur, tapi ada usaha kita sendiri. Kita sikit lagi kita nak sambung lah. Tadi kalau kita sebut pasal bahagia, saya duk perhati Azhar sebut tadi satu pengalaman naik gunung lah naik gunung sampai satu tahap dia sampai di kemuncak, nak cuba puncak gunung yang lain, dan seolah-olah macam gagal ataupun tak bahagia lah kita kata bila tak dapat sampai ke puncak. Rupa-rupanya seolah-olah macam nak mengajar pada kita, bahagia itu bukan datang apabila kita sempurna kan? Mana kita sempurna, kita tak sempurna pun, ada cacat sana sini. Mungkin kecacatan itu hanya kita je yang nampak pada diri kita. Jadi kalau kita mengharapkan kita sempurna, kita kaya, kita handsome, kita lawa, kita apalagi semua tu sempurna pada kita, barulah kita rasa kita bahagia. Salah lah. Sebab bagi saya, berdasarkan apa yang disebut oleh Saudara Azhar tadi, bahagia itu ialah bukan pada kesempurnaan, pada sempurnanya kita, tapi kita boleh terima ketidaksempurnaan kita, itulah sebenarnya bahagia, betul tak? Kalau kita boleh terima yang kita, inilah yang Allah bagi. Setakat naik gunung separuh je, kau kena balik. Kalau naik, bahaya, membahayakan balik. Jadi kalau kita boleh terima ketidaksempurnaan kita, bagi saya itulah sebenarnya bahagia. Boleh cerita sikit macam mana? Terima Alhamdulillah. kasih. Baik, satunya saya bersyukur kepada Allah lah. Ini adalah yang dirancang sebenarnya. Saya selalu, setiap manusia ada hobi. Dulu saya suka berbasikal. Saya pernah berbasikal dari Cerating menuju ke Awan Agijal, patah balik. Saya dulu kalau hari ni syuting di Cerating, saya biasa datang bergema. Sehari 2 hari awal saya akan berkayuh basikal. Sini Cerating sampai Kota Baru semua saya dah pernah kayuh dah dulu. Zaman orang tak kayuh basikal, orang kata saya gila, saya kayuh seorang-seorang. Tapi lepas tu bila lepas zaman PKP ramai sangat berbasikal, saya dah tak naik basikal. Saya dah mula tukar hobi kepada hiking. Saya suka dunia saya sebenarnya. Alah, saya cakap terus terang, mungkin Ida Mu'in setuju. Bagi seorang pelakon, hidup saya dunia ni banyak dunia pura-pura. Dunia pura-pura. Lakonan tu saja dah pura-pura dah. Kan? Daya, yalah macam mungkin tengok cerita watak Ustaz Madi. Ustaz Madi tu penuh dengan pura-pura, dia munafik dia kan. Dia boleh pakai serban dalam masjid ni apa semua kat dalam sini, tapi dia berceramah tapi mata dia duduk skodeng orang yang cucu. Dia jangan, dia nakal sangat. Dia sangat berpura-pura. Sebab dia menutup segala kemunafikan dia dengan pakaian dia. Jadi saya dalam hiking saya mengambil masa tu, memang pada saya itu reward saya. Sebab saya nak larikan diri, saya perlu ada dalam setiap tahun sekali atau 2 kali saya akan lari kembali daripada dunia saya. Dunia saya ni dunia pura-pura, saya kata dunia lakonan. Jadi saya akan campur dengan bukan golongan saya. Kalau perasan dalam aktiviti hiking, saya tak pernah ada artis, tidak pernah ada orang dalam dunia saya. Saya bercampur dengan orang tua, dengan orang yang di luar bidang saya. Jadi saya normal. Saya ini bukan pendakian selebriti, bukan pendakian artis. Dia pendakian biasa. Apa yang orang lain susah, apa yang orang lain guna. Saya pernah pergi mendaki di Indonesia, di tempat yang tidak ada tandas, tidak ada apa, terpaksa bermesra dengan alam. Orang lain macam itulah juga saya. Orang tu membuang kat situ, saya pun membuang kat tempat yang sama juga. Jadi saya normalizekan balik diri saya. Saya stablekan balik diri saya supaya saya tak terasa sentiasa disanjung, sentiasa disediakan, dilayan dengan baik. Sesekali kita kena lihat keadaan-keadaan lain. Saya pernah melihat keadaan di Aceh selepas tsunami. Saya lihat, dan benda tu akan sedarkan diri saya balik supaya kita kena kembali balik
Bukan bila kita dah senang, kita terus bercampur dengan orang yang senang saja. Kita kena lihat balik orang yang susah. Saya pernah bersama-sama dalam misi masa banjir hari tu bersama kumpulan kenderaan 4x4 sehingga ke Pahang ni. Saya sampai ke Bentong, sampai ke titik kosong di mana tu? Di Pahang. Di Lancang sana, saya pernah pergi. Saya lihat sendiri keadaan-keadaan di kampung-kampung, kawasan-kawasan banjir dan kesusahan-kesusahan tu. Dan Masya Allah, kalau kita nak tolong orang, kita tak mampu nak tolong semua. Tapi sekurang-kurangnya baik kita buat sedikit daripada tak buat langsung. Itu yang ni. Jadi mendaki pada saya adalah satu perkara yang sangat boleh menginsafkan diri saya. Kerana saya akan bermula dengan susah yang dicari. Lalu orang nak larikan diri dari susah. Saya akan cari susah tu supaya dia mengingatkan saya jangan leka dengan kesenangan. Jadi itulah. Dan insyaAllah pada Januari nanti bulan 1 ni saya akan sambut umur 50 saya ni di Gunung Kinabalu. Semoga dapat doa juga daripada Haji, Hajah apa semua dekat sini semua. Doakan saya dan kumpulan saya selamat insyaAllah. Nampak mana saja cari susah. Sekali dah senang selalu kan, sekali kita susah. Saya nak maklum juga ni tadi pun saya ada bincang dengan Azhar. Mana tahu pokok kan kita sebut, mana tahu pokok ada yang nak respon. Kami bincang-bincang sembang pasal nak pergi umrah hujung tahun depan. InsyaAllah. Jadi saya plan, saya dengan Azhar akan lead team. Jadi siapa yang nak join lah, kita beritahu awak, bersedialah. Saya akan create satu group untuk yang nak join umrah saya dengan Azhar ni. Kita buat mungkin umrah Tarbawi ke umrah apa ataupun umrah hiking apa, tengoklah sekali kita hiking Jabal Nur ke hiking Jabal Sul ke, tengoklah nanti. Jadi saya beritahu awak ni sebab dia umrah ni bila kita bila kita dah Allah jantik hati kita nak pergi, saudara sebut pusat kita pergi lama tak pergi. Azhar kata jadi kita cantik. Kita plan satu tarikh hujung tahun depan. Jadi siapa rasa berminat, jom. Ida Muin kan lagi sekali, mana tahu kan? Dia nak ikut kan? Dia kata nak ikut tadi kan? Ya betul. Jadi insya-Allah kita pergi sama-sama. Dan mungkin ada soalan-soalan nak tanya pada Azhar. Ada nak tanya yang tadi punya tanya nak apa pasal kahwin buat? Siapa yang tanya? Itu cukup muas tu. Soalan lain kau, soalan lain. Boleh DM je. Nak buat video tu. Tak balik dah lepas ni. Jawabnya masalah Allah ada seorang lagi imam. Kalau jadi saya jadi tok siap di sini jelas Ustaz. Boleh. Kita create jawatan tu khas untuk Azhar. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita nak berehat. Kita boleh cek darah dan boleh derma darah. Jadi mungkin sikit saya nak share pasal derma darah ni sikit lah Ustaz. Pada mereka yang tak pernah derma darah tapi nak cuba derma darah, boleh, tetapi kalau boleh ni untuk kalau saya general mungkin nanti staff PDN akan bagi tahu juga. Antara syaratnya kalau boleh yang nak derma darah ni pastikan anda dah cukup tidur 5 jam sekurang-kurangnya. Kalau tak cukup tidur jangan cuba, takut nanti tumbang. Dan juga pastikan dah makan berat. Mesti makan dulu, makan dan minum. Dan kalau boleh minum air banyak sikit. Derma darah ni kita panggil whole blood saja, derma darah merah. Dia tak lama pun, tak sampai 15 minit pun dah habis, sekejap je. Jadi sebelum derma darah tu dia akan check dulu, dia ambil darah setitik kat jari ni. Dia panggil nak check HB. HB ni hemoglobin, kandungan oksigen dalam darah. Yang kat situ akan menentukan sama ada kita boleh derma darah ke tidak. Kalau perempuan biasanya bawah 14 tu dah tak boleh lah. 13.5 tak boleh lah. Kalau 14 tu cukup makan lah. Lelaki 13.5 ke atas kena. Kalau 13.5 ke bawah tak boleh derma darah. Pastikan dah makan dan jangan sorokkan kalau ada sakit-sakit kronik kepada staf. Sebab nanti anda akan ditanya. Sebab itu akan menentukan kualiti darah kita. Kalau ada kecil manis ke, gout ke, darah tinggi, kena bagi tahu. Jangan rasa sebab nak derma darah tapi nak sorokkan diri. Kalau setiap di PDN kita kena isi borang. Dan kita kena, walaupun saya 100 kali derma darah,
dia akan ditanya, kita akan ditanya di soal siasat juga, sama ada apa kita, adakah anda ambil dadah, ambil alkohol dan sebagainya, ada minta maaf Ustaz, seks rambang ke apa semua sejenis ke, sebab itu semua kriteria darah yang tidak diterima, jadi tak boleh. Dan wanita yang ada dalam haid ataupun tengah period tak boleh derma darah dulu lah kalau boleh, ya. Dan kalau anda yang dah derma darah ni, kalau mesti selang 3 bulan. Siapa yang macam baru derma darah bulan lepas tapi tiba-tiba hari ni dah derma darah, kalau boleh jangan buat. Ya, jangan, cukupkan masa 3 bulan dulu, baru boleh derma darah dan seterusnya. Jadi siapa yang layak tu boleh derma darah. Kalau tak layak pun tak apa, sekurang-kurangnya saya percaya ramai tak tahu dia darah apa, terutama orang tak pernah derma darah. Jadi ada kesempatan ni, pergilah untuk ambil darah setitik tu aja, nanti dia boleh cek darah kita kumpulan apa. Sekurang-kurangnya kalau kata satu masa nanti kita dalam keadaan kritikal, aksiden dan sebagainya, kita dah ada maklumat, kita tahu darah apa diri kita. Itu lebih baik. Itu je lah saya nak kongsikan. Okey, jika tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah malam ni bersama dengan Ustaz Mat kecil, Ustaz Mat kecil, Ustaz Mat Sumut. Jadi datanglah mari, bawa family, kita penuhkan ruang musalla. Biasalah malam dia akan ramai, siang ni masing-masing ada aktiviti keluar dan sebagainya. Dan minggu depan ada Ustazah Nur Hafizah Musa Datuk, dia datang kemari insyaAllah. Jadi datanglah. Dan kalau ada idea mana-mana penceramah, artis nak dijemput, just beritahu saya, insyaAllah kita uruskan. Sebab duit bukan duit saya, duit tuan-tuan perempuan bagi, kita perhabiskan je. Kita perhabiskan je untuk program makan, penceramah. Apalagi ni kita hari makan ni, ada makan lagi kambing golek hari ni. Hari ni kambing golek memang tergolek. Biasanya kambing golek kita dah terlentang lah. Ni kambing golek memang tergolek. Jadi harap selepas derma darah boleh makan ataupun makan dulu. Derma darah mana elok? Lepas derma darah pun kena makan juga. Okey. Okay guys, sekarang dah habis. Sesi taklimat sikit, bercerita sikit pasal program ni. Sekarang ni adalah aktiviti untuk derma darah. Ambil gambar ni. Kita ambil gambar. Boleh. Nak ambil gambar. Saya pun nak juga. Mana saya sini? Saya tak pakai ni saya ambil gambar. Punya tu dengan dah dengan ni sekali. Goodies bagi dia. Prudential. Okay, sini satu. 1, 2, 3. Baca. Baca. Sini satu. Boleh tolong ambil tak? Tolong. Ini ibarat ya. Kita nak buat nanti boleh bersatu. Okay guys, mari kita derma darah guys. Meriah kat sini, meriah. So, ramai dah start datang untuk derma darah, alhamdulillah. Orang tahu jadi kucing. Dia buat bioetrik. Saya perut. Lepas tu sekarang dia makan sikit, usah masalah pemakanan juga. Bagus. Dia patut bagus. Ya. 12.5. Kalau perempuan 13 cantik lah. 8.5 maknanya apa? Maknanya? Oksigen dalam darah dia kurang sangat. Pasal itulah aku gila. Aku punca ni oksigen otak aku dah tak ada. Kau kena 3 kuantan. Lepas tu dia kena makan apa? Bagi. Ni yang kena isi kita ni orang isi.
Oh. Vitamin yang protein. Oh, you dah minta buku baru ni bang? Punya Bapak kata benda je. Terima kasih. Jangan kursi juga. Saya rumah kamu. Tapi ada record dia di dalam meja tu. Sain. Kaki sokol lah. Aku datang apa salah ni? Buat anak mana? Anak mana? Gambar tu. Habislah. Buruk dah korang ni. Handsome-nya Syekh ni. Derma darah nak pandang. Letak darah, cop darah. Abang ni tak mengacau ni kan? Masih kepala masalah. Terima kasih. Okay guys, sambil rehat kat sini, saya nak show you all. Tengok dekat tengah-tengah saya ni, saya shoot ni. Nampak tak? Asmaul Husna. Nampak? Keliling tu semua ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah apa, tulisan tangan tulisan tangan. Cat tangan semua. Cantik tak? Masya Allah. Wow. Ini adalah dekat Masjid Al-Raudah. Masjid Raudah. Musalla. Al-Raudah. Ya guys. Kat belakang ni ada tengah berlangsung derma darah. Kat belakang ni. So kita doakan semoga tabung darah kembali pulih. Boleh? Okay. Alright. So kami berehat sekejap sementara, sekejap lagi tolak. Okay guys, sekarang ni kita dah habis aktiviti kat sini, derma darah semua. So before kita balik, kita akan bergambar guys bersama Ustaz. So let's do it. Kalau letak sini tunjuk yang kita Tika dalam ni. Alright. Minum sikit lah. Makan sikit dan minum. Okay, saya masuk sekali. Takut anyut kan. Lepas ni darah Ustaz dalam ni, dia buat kerja berat ni. Tengok guys, saya pakai songkok. Oh, Ustaz tu yang. Tengok. Ada. Hilal. Nampak dah Hilal. Handphone. Dari mana darah tadi? Darah apa? Yang Ustaz. Yang Ustaz darah ni. Oh. Mana? Balik ah? Okay, semua. Bye-bye. Lambai sikit. YouTube saya. Okay, korang kalau nak tengok, tengok dalam channel YouTube Idam. Okay, Idam World guys. Ini ni. Nanti subscribe. Okay, bye-bye. Bye. Okay, hello guys. Kita berhenti dekat sini sekejap. Ni Jalan Teluk Sisik, menghala ke Teluk Cempedak sini. Dekat Padang Kof sini kan ada satu kedai guys. Ada satu kedai dekat dalam Padang Kof. Kedai ni Dia sampai 18. tempat beli kari pap. Kari pap sedap. Patutnya nak Buat hat. Nampak ni.
Tuan siap bungkus. Ni dia kari Memang antara orang faham ke? Tak, kebetulan saya baik dengan Ustaz Azli ni. Dia selalu buat program dengan TV Hijrah. Ni masjid dia. Pahang. So sajalah buat. Royal Kita Golf. buat Dia Derma Darah, YouTube kita channel campaign Derma Idam Darah. Main World. Dekat masjid dia. Idam. Okey. Saya pernah syuting kat sini, dia tahu tempat ni. Banglo ni. Banglo sebelah Sebelum PKP kami syuting. Tu yang tahu ada karipap sedap kat sini. Ni yang suruh singgah ni. Dia ada Memang simpan number dia. Kalau daripada PKP tak pernah call, kau nak minta karipap ni je. 3 minggu dulu kan. Rumah tu. Betul. Okay guys. Tu time saya stay shoot. tune. Kita main. Lepas ni kita nak pergi tempat lain pula. Orang main kat sini mesti. Kita main. Hello guys, Alhamdulillah kami dah sampai ke KL dari Kuantan. Dah drop Abang Azhan, semua dah selamat dah. Yang, so how? Penat gila ngantuk Kita orang tak tidur 2 hari tau. Memang rabak habis. Tapi pun program hari ni best lah. Semua kita dapat pergi, kita dapat walaupun tak adalah rushing tapi dapatlah singgah pantai, beli kepuk, Kepuk bawang. Wow. kepuk bawang. Satau tak otak. Cuma kita orang sebab terlampau banyak makan tadi, so macam Betul? nantilah kita Abang ajak pergi makan tapi kita kata next mungkin kita akan pergi ride dengan dia. Dah tak larat sangat dah. Kepala dah goyang guys. Okay guys, jumpa next episode. Okay. Yes, bye bye.